Kalau asal-asalnya sini kampung Mengabak Kapal. Mengabak Kapal asal. Maknanya dia pun kalau kita sekarang ni dia dah ada dah. Kalau kita dalam Google pun ada lah kampung Mengabak Kapal. Itu. Kalau pasal sejarah-sejarah ni dari mana macam asal nama kampung ke gitu? Dia Mengabang Telung tu. Dia asalnya mengabang tidak mengabang tu. Asal mengabang tu macam alur sungai lah. Alur sungai. Jadi macam tali air lah. Tapi dia terlalu luas. Dia panggil mengabang. Telung tu pasal telung. Ya, dalam. Itu asal dia. Pasal jadi nama Mengabang Telung. Pak umur apa dah? 61. Dek sini memang dari kecil lah Dari kira. kecil lah. Kalau kat sini banyak berubah dah. Kalau dari masa kecil dulu. Memang dah. Contoh-contoh ya ada ke? Contohnya berubah tu berubah kan? Berubah dari segi pembangunan. Betul kapal, kampung kapal. Mengabak Kapal. Tak ada orang ambil dah. Kita tanya pasal telung je lah. Kita mengabak telung. Ada lagi ke hak macam lama lagi daripada pok dek sini? Keluarga hak lama-lama lagi. Tak ada. Paling lama. Ada lagi. Umur, tapi lebih kurang lah 70 ada. Ada lagi lah. Orang tua tu ada lagi lah. Ada lagi. Mana yang lebih tua dia lagi lah. Apa? Minum. Kapal dia minum duduk. Mengabak Telung ni tubuh tu tahun bila lagi? Tahu dalam tahun dari asal-asal dulu tu lah. Kita tahun 64 tu tutup maknanya dah ada dah. Kayaknya macam mak ayah pak dulu pun memang duduk sini lah. Memang ada dah. Okey. Kalau macam pengasas kampung gitu, kenal? Hak mula-mula buat kampung gitu. Kalau ikut cerita dulu-dulu lah. Laki pun ke? Tu dah kena tapi dah meninggal belakang. Tak ada lah macam sejarah tu macam yang ada lah sejarah macam nama Mak Bila ke apa tu tak lah. Tapi gitu je kat mana tak ada yang kata orang yang menonjol tu tak ada lah. Biasa kalau kampung-kampung ni kerja ke apa je biasanya? Banyak sini. Kerjaan. Sini biasa ada kerja-kerjaan, nelayan, kerja kontrak. Kerja-kerja kampung itu lah. Kalau Haji kerja ke apa dulu? Kita dulu ada kerja kedai leteri. Kedai leteri. Tapi sekarang ni nelayan tau. Banyak ke kalau hasil nelayan tu? Sekarang ni nelayan moden POP sikit lah. Dari dulu. Macam dulu-dulu tu. Kalau tradisi lama gitu ada ke? Macam ada adat hak ni ke? Kalau apa-apa. Benda apa? Kalau macam main moyo. Ada ke gitu? Ada dah. Dulu ada artinya. Dulu ada dulu. Kalau dulu kan nak tahu dulu ulik mayang tu lah. Menora orang main habis sekarang ni kadang-kadang ada orang main patah kan ada kan. Main patah main kan? Ada kan sekarang ni macam di Patah Batu Buruk pesta pantai gitu lah. Tapi malam mana setelah dia ada orang sini ada yang pertanian ke tanam padi habis musim menua tu musim dia berehat patah. Dia buat 2-3 malam Kalau macam beranak ke nikah gitu tak ada hak special, memang sama lah. Sama je. Kalau tempat-tempat hak ni, hak paling lama hak di sini macam surau-surau lama gitu ada lagi hak paling lama kat dulu telaga lah dulu yang wara telaga tu situ. Yang telaga 100 tahun lebih hari tu. Telaga tu kat ni? Acu roh bang dok Hakisang baru ni. Kat situ. Ada kan dalam TikTok pun ada dalam ni. Telaga tu dari bila lagi?
Dari masa musim orang pedagang dulu. Oh, lama 100 tahun tu lebih. paling lama lah kalau dia. Paling lama. Tu yang jadi mengabang kapal tu pasal dia sini sebelah ni kalau kira mengabang kapal sebelah jalan tu mengabang telung. Jadi hak sejarah mengabang kapal ni dulu mengabang tu kapal yang masuk. Cerita dululah. Tu ada satu telaga tu, telaga lama tu, masa pedagang dululah. Tapi acuh lah. Kira kalau mengapa telung dengan mengapa kapal mana dulu? Telung dulu ada lah ke sama-sama ada? Ya ke sama-sama je, sama-sama. cuma nama je lah. Nama tepat je lah. Okay. Kalau makanan tempatan gitu ada ke sini? Hak macam sama je lah. kepuk lah, kepuk lekor. Kepuk gitu ke kak. Kalau kampung ni gapo je macam banyak program macam kupu-kupu ramai-ramai Aktiviti kampung lah. Dulu maknanya kebiasaannya kalau orang ni lah orang berkebun gitu lah, duduk di kebun gitu lah, kupu situ lah. Lepas tu sekarang ni orang muda-muda lah ni tak minat dong dia pertanian gitu. Ni lah yang nampak sikit Kelau je lah. Kelau. Tapi bukan kelau macam orang tua-tua kita dulu. Ni maknanya kira nelayan moden lah sekarang. Dah kerajaan pun banyak itu kok ni, banyak macam peralatan apa kan. Jadi mana bila hasil boleh tu memang rasa minat tu ada lah, budak-budak muda lah ni lah. Kalau program-program kampung, hak kampung wak ada ke? Macam bubar syura ke, gotong ada royong ke. lah, biasa lah. Setiap bulan. Setiap bulan Bukan untuk gotong royong gitu. Gotong royong tu biasa lah. Gotong royong minggu-minggu ke boleh-boleh? Ada. Tengok lah kalau kebiasaan tepi-tepi patah. Tepi patah. Ada juga macam dari UMT kadang-kadang dia nak gotong royong, kita support dengan tu lah. Tambah-tambah lah. Gitu lah. Faham. Kata nak tanya pasal pembangunan. Dulu macam banyak dok macam biasa. Rumah-rumah dulu biasa sini kayu-kayu kau baru start dengan batu-batu gini. Dulu kayu. Sekarang ni yang batu-batu ni semua dah Orang baru ke orang luar dah masuk. orang luar masuk. Dia bila tanah tu dia pecah dulu, dia jual ke apa. Banyaklah homestay sekarang ni sini, tapi rumah yang besar-besar tu banyakkan orang luar je. Bukan orang sini bukan lah. orang tempatan ni. Dia orang tempatan ni ginilah keadaan. Rumah berasa tak teratur lah. Kalau Pok dari kecil jalan-jalan kan lah sini? Memang jalan. Jalan tagi ni ke jalan batu? Dulu selup lah. Selup. Tanah merah tu lah. Tanah merah. Dulu lah, masa kecil-kecil dulu. Tapi sekarang ni sudah Pak umur apa? 70? 61. 61 tahun bila lah? 64. 64. Habis dah tau. Ada ke? Banyak sangat pula. Nak tulis nama sikit boleh? Nama apa ni? Muhammad Sani Muhammad Sani bin Syafi'i. 60. Okey. Kita jalan. Tak ada. Gambar-gambar tu. Ambil gambar kau. Putih. Tunjukkan cara. Badak. Sekejap ya. Kain ni tak apa. Tak apa. Aku ambil ni jap. Cik oi.
Ada buah tangan sikit. Ada tegak hati. Allah. Terima kasih. Cukup dah. 10 minit gila. Okay, dah campur.